Hello guys, hari ni ada kereta JDM dengan MBM. Okay, so dua-dua ni saya akan buat sikit comparison lah. Okay, so mereka ni harga sama sahaja. Okay, dalam 20,000 lebih. Okay, bulanan pun lebih kurang sahaja. Tapi mereka punya kelebihan ada beza sikit. Okay, contoh macam ini, Nissan Almera. Dia kabin senyap, minyak pun jimat. Okay, lagi satu body pun ringan sikit lah. Kalau untuk Proton Pre-Wear ni, dia nampak sporty. Satu, ada turbo. Lagi handling pun banyak padu. So dua-dua ni ada peminat-peminat yang lain lah. Okay, contoh kalau hari ni korang ada keluarga, so mungkin korang akan fikir nak kereta yang comfort, boleh bawa family jalan-jalan. So korang akan pilih Nissan Almera. So untuk hari ni you masih pujang, suka sporty, suka tekan, so you akan pilih yang ni lah, Proton Pre-Wear. So dua-dua ni actually kereta yang okay. Boleh pakai punya, no hal. So kalau hari ni you bagi saya pilih, kalau hari ni saya ada family sudah, saya mesti pilih Nissan Almera punya, sebab saya nak comfort. Tapi kalau macam hari ni saya masih single, saya akan pilih ni lah, Proton Pre-Wear, sebab nampak sporty mah. Mana tahu beli kereta ni boleh dapat amoy, mana tahu kan. Okay kawan-kawan, so komen di bawah mana satu kereta you orang akan pilih. Harga lebih kurang sahaja. Okay, cuma dia punya kelebihan different. So komen di bawah, kita jumpa next review.